Apa yang dimaksudkan sebagai sesuatu yang menarik sebenarnya akan berlangsung di Malaysia apabila kerajaan Malaysia dengan kerjasama Pejabat Serantau UNESCO Bangkok akan menganjurkan persidangan Asia Pasifik berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau lebih dikenali juga sebagai ACET 2015 pada 3 hingga 5 Ogos 2015 bertempat di Berjaya Times Square Kuala Lumpur bermakna bermula hari ini dan selaras dengan hasrat Malaysia untuk memperkasa transformasi TVET menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, persidangan ini berupaya menjadi landasan terbaik sebenarnya untuk tenaga pakar Asia Pasifik mengadakan kolaborasi pintar dalam amalan teknikal dan vokasional. Dan bercakap tentang ini, kita bersama-sama tetamu saya sekarang iaitu Puan Hajah Zalihar Abdul Ghani, Pengarah Bahagian Pendidikan, Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Puan? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami Puan. Baik, pertama sekali mungkin boleh terangkan kepada kita tentang persidangan ini berkaitan tema dan juga jangkaan penyertaan dan sebagainya. Okey, terima kasih. Sebenarnya Malaysia diberi penghormatan untuk menganjurkan persidangan yang sangat berprestij ini. Jadi persidangan ini Asia Pacific Conference ini adalah berlangsung di Berjaya Times Square mulai hari ini sehingga 5 Ogos. Dan temanya adalah Making Skills Development Work for the Future. Kita ada seramai 800 orang peserta, 300 daripada peserta antarabangsa, manakala ada 500 peserta tempatan. Jadi siapa ahli peserta persidangan ini terdiri daripada menteri-menteri daripada 48 buah negara. Kita ada juga pegawai-pegawai kanan kerajaan yang merupakan ahli UNESCO, wakil daripada negara-negara bangsa-bangsa bersatu dan juga ahli UNIVOC selain daripada para akademik sama ada di peringkat antarabangsa maupun tempatan. Tujuan kita adakan persidangan ini adalah merupakan satu platform untuk kita membincangkan berkaitan dengan latihan vocational dan juga teknikal. Selain daripada kita melihat amalan-amalan terbaik dan juga perkongsian pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan kemahiran terutamanya dalam bidang teknikal dan vocational. Untuk makluman, kita akan menghantar belia-belia dalam World Skill yang akan berlangsung di Sao Paulo. Jadi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, kami amat rasa berbangga kerana salah seorang daripada 20 orang peserta yang akan dihantar ke Sao Paulo adalah merupakan pelajar daripada College of Vocational Arau yang merupakan peserta yang termuda daripada bilangan 20 orang itu tadi. Ya, baik. Dan program yang diatur sebenarnya untuk peserta persidangan juga ataupun sebagai atur cara persidangan itu. Okey. Sebenarnya persidangan ini ada dua bahagian. Yang pertama kita ada dialog pemegang taruh antara kerajaan dan juga ada sesi terbuka. Sesi terbuka ini adalah merupakan perbentangan kertas berkaitan dengan penyataan outcome. Ada 5 sesi plenary, sidang plenary sepanjang 3 hari ini dia berlangsung. Yang pertama tajuknya adalah Where are the jobs in the Asia Pacific? Which skills for existing and emerging jobs? How to bridge the gap through ICT? How to strengthen partnership and coordination dan juga draft conclusions. Ya, dan aktiviti-aktiviti lain mungkin yang diatur kepada para peserta memandangkan mereka tenaga pakar dari Asia Pasifik kan yang kebetulan pula berada di Malaysia pada masa itu. Sepanjang sesi plenary yang kita jalankan, kita banyak melaksanakan sesi perbincangan. Bagaimana amalan-amalan terbaik yang dilakukan di negara-negara Asia Pasifik yang terlibat, terutama yang berkaitan dengan meningkatkan kemahiran belia. Sebab apa yang salah satu tujuan persidangan ini ialah untuk melihat peluang bagaimana kita hendak melaksanakan peningkatan kemahiran dalam kalangan belia dan juga pergerakan kemahiran antara negara-negara Asia Pasifik ini. Dan Puan, apa agaknya keunikan Malaysia dipilih untuk menganjurkan persidangan ini?
Okey, Malaysia adalah merupakan salah sebuah negara yang telah pun mendapat pengiktirafan melalui kualiti oleh Asia Pacific Accreditation and Certification APAAC. Jadi ini adalah merupakan salah satu kriteria mengapa Malaysia terpilih untuk menjadi tuan rumah untuk persidangan ini. Selain daripada itu juga usaha Malaysia dalam memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional. Kalau kita lihat dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, memang tertera di dalamnya bagaimana untuk kita meningkatkan pendidikan vokasional bermula daripada pelajar-pelajar seawal tingkatan 1 lagi. Jadi untuk makluman, di negara kita sekarang ni ada 80 buah college vocational yang menawarkan pendidikan vocational di seluruh negara. Dan kita sudah pun bagi college vocational di Kementerian Pendidikan Malaysia sudah ada 15 buah college vocational yang sudah pun berada di tahun yang keempat, dan mereka akan bakal menamatkan pengajian pada tahun ini insya-Allah. Apa harapan kementerian kepada penganjuran ASAT 2015 ini? Okey, sebenarnya dalam persidangan ini kita menjadikan satu platform untuk kita mencabar para peserta untuk memikirkan pelbagai kaedah dalam kita hendak meningkatkan kemahiran peserta, kemahiran pelajar-pelajar kita untuk menyediakan mereka dalam dunia pekerjaan menjelang tahun 2020. Jadi kita sedang, terutamanya di negara kita, kita adalah merupakan salah sebuah negara yang sangat aktif dalam kita melihat dari segi transformasi pendidikan vocational ini. Itu sebabnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, perkara ini diberi tumpuan khusus dan diberi kerajaan Malaysia sendiri memberi tumpuan yang sangat berat terhadap pembangunan kemahiran belia kita. Jadi ia bermula hari ini 3 Ogos hingga 5 Ogos, 3 hari, dan hari yang pertama ini apa yang mungkin berlangsung dulu? Puan ada sesi perasmian atau bagaimana? Pagi ini kita akan mulakan sesi perasmian oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran pada pagi ini dan diikuti dengan sesi plenary pada sebelah petang. Besok dan juga lusa kita ada keynote speech oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Jusuf yang akan menyampaikan keynote speech di persidangan tersebut. Ada kita bawa juga peserta-peserta persidangan ini mungkin ke pusat-pusat latihan vokasional yang kita ada berhampiran untuk mereka melihat dan menganalisis juga? Kita ada mengatur sesi lawatan ke beberapa institusi pengajian vocational, contohnya di Politeknik dan juga di College Community serta di College Vocational yang berada di sekitar kawasan sinilah. Sebab untuk melihat bagaimana tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk kita mempertingkatkan latihan vocational ini. Baik, kita harapkan ini antara langkah awal kita untuk memperkasakan TVET di negara kita juga, dan sekaligus satu hari nanti mempunyai generasi yang berkemahiran tinggi untuk kita mencapai hasrat menjadi negara maju satu hari nanti. Terima kasih Puan kerana bersama-sama kami. Ya, Puan Hajah Zalihah Rugani, Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, bercakap tentang ASAT 2015 yang berlangsung bermula hari ini 3 hari bulan hingga 5 Ogos di Berjaya Times Square, Kuala